Kalau tuan-puan peniaga food truck, peniaga pasar malam, peniaga nasi lemak, peniaga goreng pisang, video ni khas untuk tuan-puan. Tonton sampai habis dan save sebagai rujukan akan datang. Tuan-puan, setiap hari tuan-puan berniaga dapat untung, tapi cuba tuan-puan tanya diri sendiri, untung tu ke manakah perginya? Biasanya habis untuk stok barang, bayar gaji, bayar sewa dan selebihnya tuan-puan tak tahu ke mana, betul tak? Sebab itu sebenarnya tuan-puan boleh bekukan sebahagian daripada keuntungan bisnes tuan-puan dalam bentuk emas. Mesti tuan-puan tertanya-tanya, kenapa emas, betul tak? Sebab emas kali inflasi, nilainya kekal malah naik dari masa ke semasa. Tapi berbeza dengan duit tunai, makin lama semakin susut nilainya. Sebenarnya mudah saja tuan-puan. Setiap kali tutup gerai, setiap kali habis berniaga, tuan-puan asingkan sikit daripada keuntungan harian dan hujung minggu tuan-puan terus tukarkan kepada emas. Tak perlu tunggu kaya baru nak simpan emas tuan-puan. Simpan sikit-sikit pun dah boleh. InsyaAllah lama-lama jadi bukit. Bila dah simpan emas, tuan-puan tak perlu risau duit bisnes bocor, sebab tuan-puan tahu sebahagian keuntungan bisnes tuan-puan telah pun selamat dalam bentuk aset sebenar. Kalau tuan-puan yang tengok video saya ni adalah peniaga food truck, peniaga nasi lemak dan sebagainya, mulakan simpanan emas hari ini. Boleh klik link di bio, saya bantu cara bermula. Assalamualaikum.